Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam orang lain juga. Bila saya ada barang-barang yang saya tak guna dan saya tak terasa nak bagi kepada orang lain secara percuma, saya akan letak barang-barang harta-harta saya ni di online market. So boleh jadi FB ataupun dekat Carousel ataupun dekat Mudah dan yang seumpamanya. Dan kalau saya nak beli barang yang yang saya cari pun, inilah tempat-tempat yang saya search pun sama macam online lah. Jadi kadang-kadang bila saya jual barang ni, saya letak satu harga. Jadi orang akan tanya dan kadang-kadang mereka akan counter offer tau. Dan kadang-kadang mereka punya counter offer tu, diorang punya counter offer ni kurang daripada separuh daripada apa yang saya tawar. Jadi saya macam orang lain juga. Bila kita letak satu harga, orang tawar kita dengan begitu murah, kita mungkin akan rasa macam terkilan. Tapi itu bukan hak saya, pada saya lah, untuk nak maki hamun mereka. Hanya semata-mata kerana mereka menawarkan harga yang lebih rendah. So ini dalam jual beli kan, ada akad, ada ijab dan qabul. Kalau kita tawar kepada orang satu harga, orang tu ada hak untuk menerima, orang tu ada hak untuk tolak, dan orang tu ada hak untuk counter offer. So let's say lah, kalau kata saya nak jual harga RM1,000, kemudian orang tu pun dia kata, 200 boleh tak bang? Yang mana ini merupakan lebih 1/5 je daripada apa harga yang saya tawar. Jadi kalau ikut hati memanglah kan, kenapa murah sangat dia tawar ni? Tapi bila kita fikir balik, orang tu ada hak untuk nak tawar semula, tawar balik. Dan seperti mana dia ada hak tu, kita pun ada hak untuk sama ada terima ataupun tolak offer tu. Yang kita tak ada haknya ialah maki hamun orang tu, kemudian kita snapshot, kemudian kita pun mewar-warkannya, menghebah-hebahkannya kepada semua. Bahawa si fulan ni orang yang tak erti bahasa, buta perut dan sebagainya, kerana hanya semata-mata kerana dia tawar dengan harga yang sangat murah. Ingat, kita ada hak untuk tolak tawaran dia, tapi kita tidak ada hak untuk nak memalukan dia dan nak mengutuknya di khalayak ramai. Kenapa in the end Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, melainkan dengan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka. Jadi kalau katalah kita tawar satu harga, orang tu pula dia counter offer dengan harga yang jauh lebih rendah, maka kita kalau tak puas hati, tak setuju, cakap je no. Cakap je no. Itulah yang saya selalu buat pun. Bila orang tawar harga terlalu murah, saya kata no, dengan cara yang sopan lah. Tapi tak ada sebab untuk saya nak memaki hamun mereka. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan saya dan tuan-tuan keuntungan dunia dan akhirat apabila kita bermuamalat, menjaga adab yang bertepatan dengan nilai-nilai Islam. Ada masalah? Siapa-siapa lah kot nak tanya apa-apa. Soalan mengenai muamalat